destinasi kita seterusnya. 7-Eleven. La 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 la. Hola hola, buku merah ibu bapa berada di 7-Eleven Hat Nyai yang diiktiraf sebagai yang terbesar di Hat Nyai. Bersebelahan je dengan Aloha Hotel. So kalau korang nak nak walking distance, memang tak sampai berapa saat pun, korang boleh Aloha Hotel yang betul-betul sebelah dengan 7-E Hat Nyai yang paling besar ni. Dan ada satu lagi, kita orang macam kita nak riki-riki juga, ada satu hotel depan ni. Sebab dia dah refurbish. InsyaAllah next trip kita try hotel yang tu pula. Adios. Ni baru sikit memandangkan hotel kat sebelah. Tengoklah sahur nanti apa kejadian. Macam mana. Best. Banyak barang. Tapi itulah, kita orang aim bag 7E. Tapi dia kata dah tak ada stok. Sedih. Limited edition bag tu. Apa pun kita tengok nanti 7E lain kalau ada. Kejadian banjir besar tu kami difahamkan oleh kita punya driver tuk-tuk tadi. Di paras awning atas ni. Di paras awning atas ni. So maknanya kiranya 7E ni tenggelam habis. Tapi dalam masa 2 bulan, 3 bulan lah, diorang boleh recovery, baik pulih macam ni balik. Memang dan bersih kan. Tapi tadi ada sesetengah bangunan yang kita nampak masih berlumpur. Masih lagi kesan-kesan banjir tu masih ada. Tapi hari ni cuaca sangat bagus. Dia panas tapi dia berangin. So kita berjalan pun seronok lah. Tengoklah kejap-kejap lagi mungkin sahur Lee Garden ke macam mana ke. Tengoklah jalan kaki. Kalau lah alright. Mengah makan. Teruskan pengembaraan kita untuk malam ni. Kita jalan-jalan ke area Lee Garden malam ni. Actually nak cari makan. Kita singgah kat kedai ni dekat Tarik. Apa kata ibu? Macam biasalah, suami saya dia asalnya nak pergi makan. Bila dah sampai tempat-tempat macam ni dia jadi lain. So kita tengok je lah apa yang jadi.เสกลายมนต์สะกดมนตรายรักกูหลงกูเอาแต่พัมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปหาจะเสกขาดท้ายรักเพียงแต่กูอมมาเลยก็กึกกึยขอให้เธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าจะทำอะไรก็นึกถึงแต่กูให้นึกถึงแต่กูรักกูหลงกู Hola buku merah ibu bapa. So hari ni day tu di Hat Nyai. Pagi ni kita nak ke Central Hat Nyai. Kita nak tengok apa yang ada dekat sana, promo-promo. Biasanya kat sana terkenal dengan Boots, Beautrium, Gentlewoman dan lain-lain lagi lah. Kita tengoklah. Tadi ada juga kita scroll ada satu Sokmed ni katanya ada sale. So kita nantikanlah mungkin untuk Aidilfitri agaknya, walaupun kat sini bukanlah negara Muslim sebenarnya, tapi adalah segelintir Muslim. So nantikan kita punya apa Bapa? Pengembaraan seterusnya. Alright, check it out. Central Hat Nyai. Adios. เสกรักเสกลงคนอย่างเธอมันอันตรายไปไว้ไม่ได้เดี๋ยวใครมาสนอยากได้ยินคำว่าที่รักจากปากเขาเธอสักคนจะกินกระทะจะลองทุกท้องให้ฟังทุกคนแต่มันไม่พ้นนะให้เบาหน้าฉันไม่ดีเท่าไรแต่ฉันนั้นรับประกันว่าฉันเป็นคนจะจริงใจแต่เธอนั้นยังไม่รักก็ไม่มาค้าไม่เป็นไรแต่ระวังด้วยนะเพราะเธอจะโดนคุณใส่
ผมรักกูลงกูกินข้าวไม่ได้ร้องหากูจะทำอะไรจะมองอะไรก็ขอให้เห็นเป็นนายของกูจิตตินิตังคิดที่จังสาธุสาธุอาระหะ I love you Kita hari ni dah booking untuk berbuka puasa di Insol, which is halal yang penting halal Korean barbecue. Kita tengok tempat pun bersih. Kita dah booking untuk 5 packs. InsyaAllah hari ni, semalam kita dah makan street food, hari ni kita try makan steamboat barbecue Korean di Central Hat Nyai. Bila kita dah sampai ke Hanyai Central, sebenarnya banyak tempat kita boleh explore. Tadi je kita pergi barang-barang ni. Sekarang kita sambung lagi dekat booth. Okay, daripada tingkat atas kita ke bawah sekali, kita nak ke Boots pula. So Baba, jangan marah kalau ada kerugian yang sangat banyak di sini ya. Oh, dah banyak. Alright, check it out. Rasanya kalau nak pusing lagi memang tak sudah-sudah kat sini. Tangan ada dua, bawang dua. So inilah damage yang telah dilakukan di Central Hat Nyai. Beautrium, H&M, Fake Flop, Boots, Wrangler, seluar jeans kepada kain lah, kepala apa aku tak tahu dah. Banyak betul lah Baba ni. Ibu pun dah pening dah. Cuma tinggal lagi kita nak mengejar masa berbuka lepas ni. Kita dah book dekat Insol, steamboat halal di Central Hat Nyai ni. So, inilah damage yang telah dibuat di sini. Bye-bye. Jumpa lagi. Di mana tadi? So, besok adalah last day. Last day kita mungkin tak ada apa-apa. Malam ni kita moreh. Mungkin ke Florida Night Market ataupun tengoklah mana yang sesuai. So, check it out sebelum hari ketiga besok. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. Okay, closing for tonight. Kita nak pergi Florida Night Market dulu sebab dekat je dengan hotel. Dalam 700 meter. 700 meter. 10 minit. Tempat ni untuk kita cari kedai makan lah. Dekat sini nak makan je. Tak gitu Bu. Ya. Makan dan makan lagi. Tak jauh 10 minit daripada hotel. Sambil tu kita Menyelusuri. kita berjalan melalui bangunan-bangunan yang ada ni. Masih nampak kesan banjir yang teruk hari tu. Dikatakan sampai ke ni Bumbung ni. Bumbung ni. Banjir yang teruk melanda Hat Nyai hari tu. Kiranya floor bawah ni habis. Boleh gambar kan? Ada yang dibaik pulih. Tapi ada yang tidak dibaik pulih. Masih nampak kesan-kesan lumpur tu. Masih terkesan. Tapi Alhamdulillah lah. Banyak yang dibaiki. So ni kita dalam perjalanan ke Florida Night Market. Kita tengok apa yang ada. Adios. สะกดมนต์คลายรักกูหลงกูเอาแต่พัมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปหาจะเสกขาดท้ายรักเพียงแต่กูอมมาเลยก็กึกกึยกึกกึยเขาให้เธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไง ไม่ว่าจะทำอะไรก็นึกถึงแต่กูนึกถึงแต่กูรักกูหลงกูโอ้ Thank you.
kini bersiaran dekat Bangli ataupun Kamar Restoran Tom Yum. Kita sahur di sini malam ni sebab sahur kat sini awal. So selok-eloknya lebih awal sebab nanti takut tak ada transport nak ke sini. So jom kita tengok apa menu yang ada. Let's go. Untuk malam terakhir kita sekejap balik semula. Tak apa boleh. Okay, untuk malam terakhir kita dah penat berjalan untuk 2 hari ni, so kita massage pula. Jom. Jumpa besok. กูหลงกูเอาแต่พร่ำเพ้อหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปหาจะเสกขาท้ายรักเพียงแต่กูอมมาลึกกึกกึยขอให้เธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไง ไม่ว่าจะทำอะไรก็นึกถึงแต่กูนึกถึงแต่กูรัก Okay, untuk penutup hari kedua, malam terakhir kita dekat Hanyai, kita nak foot massage, nak buat pedicure. So, kita jumpa besok pagi. Ciao. Maaf, jangan orang. Hola buku merah ibu bapa. So, hari ni kita last day, hari ketiga. Kita dah nak check out. Mungkin kita berbuka di tanah air sendiri hari ni. Kita tengok macam mana pergerakan. Sebab semalam tengok yang daripada selatan ke utara jam. So saya takut hari ni daripada utara ke selatan pula jam sebab orang nak balik. So kita harap tak ada apa-apa yang teruk, trafik yang teruk lah. So kita tengoklah nanti Papa kat mana kita berbuka. Kita akan berbuka di mana kita berhenti lah nanti. Cukup waktu, kita carilah tempat-tempatnya. Tapi sebelum tu kita akan singgah ke Lanok untuk final call. Tempat wajib. Kiriman ibu mertua, kiriman ipar duai. Atau sebab kita orang suka bawa kereta kalau masuk Hanyai ni. Sebab banyak benda korang nak bawa balik. So, let's go. Jom. Hola buku merah ibu bapa. Hari terakhir dan destinasi terakhir kita. Kat Pekan Danok ni kita carilah Pabang Kering, Aceh Beran, Aceh Bulut kan. Beratus semua dekat sini. Harga boleh tahan. Ni yang paling famous kat sini dia punya ni lah. Dia punya bawang goreng. So kita bawa balik lah ke Malaysia. Sehingga kita berjumpa lagi di lain rancangan. Jangan lupa like, subscribe dan share. Hola!